Petang tadi dapat maklumat daripada Abang Mat Fahmi. Abang Mat Fahmi ni operator yang bekerjasama dengan kami lah. Abang Mat ni dia usahakan tanaman kontan di kawasan bekas tapak sampah haram di kampung Buloh Telur Sungkai lah. Jadi Abang Mat maklumkan yang dia dah kutip sisa-sisa botol kaca, sisa-sisa besi yang dia dapat lah di kawasan bekas tapak sampah haram ni. Sisa-sisa ni timbul bila hari hujan, dia mula timbul sikit-sikit sebab kawasan ni dah terlalu lama lah jadi kawasan sampah haram. Jadi bila dia berjaya kutip sisa-sisa tu, dia kumpulkan dan dia maklum pada kami untuk kami bantu kutip lah. Kami pula akan hantar ke tempat tong sampah pukal lah. Tong sampah pukal yang ada di Sungkai terletak di kawasan Pasar Awam Sungkai. Jadi kita buat inisiatif ni supaya tak ada siapa yang cedera lah. Sebab kawasan ni dah mula jadi kawasan rekreasi penduduk, untuk brisk walk, untuk jogging. Jadi kita tak nak ada yang cedera, jadi kita sama-sama bantulah penduduk kampung ni. Apa yang kami buat ni bukanlah untuk menunjuk-nunjuk, tapi untuk membuktikan yang kalau kita bersatu padu, bekerjasama, semua masalah boleh selesai. Jadi terima kasih atas sokongan anda semua.